Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ada Hakim bin Muhammad Zaki, pengacara anda pada hari ini. Hari ini kita bawakan edisi khas sempena program penyerahan lencana Jalur Gemilang 2025. Nak tahu apa yang berlaku dan maksud sebenar di sebalik lencana ini? Jom kita saksikan. Bersama saya sekarang ni penolong kanan Had Aman Murid, Cikgu Engku Nur Hisham bin Engku Muda, yang akan berkongsi tentang program hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Cikgu, boleh kami tanya soalan? Cikgu, bolehkah Cikgu kongsi apa sebenarnya tujuan utama program lencana Jalur Gemilang ini? Okey, terima kasih Adam. Jadi sebelum cikgu menjawab soalan tu, seperti mana yang kita semua tahu, program pelancaran pemakaian lencana Jalur Gemilang yang kita adakan ini sebenarnya program yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke seluruh sekolah di Malaysia serentak pada 21 hari bulan April 2025. Jadi kenapa pelajaran ini diadakan? Antaranya ialah untuk menimbulkan satu perasaan cinta akan negara melalui pemakaian lencana Jalur Gemilang. Kerana seperti yang kita sedia maklum, sejak akhir-akhir ini timbul pelbagai isu tentang rasa cinta kita kepada negara berkait dengan pemahaman murid sendiri tentang Jalur Gemilang. Ada setengah murid dia tidak tahu pun tentang makna apa yang ada pada bendera negara itu sendiri, Jalur Gemilang. Contohnya jalur itu membawa makna berapa bilangan jalur, apa makna simbol bulan dan bintang. Contohnya, dengan adanya kempen ini, selagi daripada dapat memberi pemahaman rasa cinta terhadap negara, dengan atau perkataan lain kata semangat patriotisme kita bernegara, dapat juga memupuk perpaduan antara pelbagai kaum, pelbagai budaya dan sebagainya. Terima kasih. Itu dia, bukan hanya satu lencana, tapi adalah simbol perjuangan dan cinta kita pada negara. Kalau korang suka video ni, like, share dan subscribe channel TV Genses channel. Sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Muhammad Ada Hakim, pengacara anda pada hari ini. Salam Jalur Gemilang dan salam Malaysia Madani.